Modenas Versys 250. Harga 26,300. All rider 25,900 single rider on the road. Ini harga on the road. So inilah dia Modenas yang keluarkan Versys 250. Spek dia apa semua dia tak mau cerita. Sebab spek dia sama lah. Cuma dia ada tambah-tambah sikit jajan-jajan. Ni sitting position dikit. Apa boleh nampak? Kaki memang tak sampai. Kalau tongkat lah. Kalau tak tongkat sampai. Okey, dia tunjuk yang tak tongkat lah. Okey, dia tunjuk bila kita side stand. Okey, bila side stand, dikir nak naik. Macam ni. Fup. Ni dikir naik lah. Cara dikir naik. So, ini sitting position 175 cm. Kaki memang flat. Motor tak tinggi. Bila bawa motor ni tak rasa tinggi lah. Tak rasa tinggi. Cuma rasa best, confident. Kan? Park buka kan, confident. Agak lubang semua confident. Okey? Boleh beli, boleh cari Alia. Motor ni tak payah nak cerita panjang. Sama aja spek dia. Cuma dia main dengan side box. Dia bagi side box ni. Okey, nak tongkat, kita tongkatkan dulu. Kita tongkatkan dulu. Tongkat pun senang. Tak pening, tak berat, tak menyusahkan. Kunci yang dipakai di situ boleh juga dipakai di sini. Buka di sini ya. Buka. Ni kotak dia, kadang kotak dalam dia. Bolehlah letak spare part sikit, tube-tube ke apa ke. Sebab dia pakai tube motor ni ya. Dia bukan tubeless. Lepas tu dia punya ni dia kena elemen-elemen sikit lah. Alright, sama juga sebelah sini, sama juga. Dia buka pakai kunci yang sama. Alright. Sama jangan nampak helmet tak boleh masuk Betul, yang ni dia dah bagi dah dengan dia punya besi untuk kita letak rack untuk letak box belakang. Ini keadaan dia. Versys Modenas Versys X 250. Dia main standard dengan spotlight. Main standard dengan spotlight main standard dengan spotlight. Spotlight controller dia kat sini. Ini spotlight controller dia. Mai sini Alia. Ini spotlight controller dia. Switch dia. Switch dia dah ada rubberized lah. So dia kalau hujan apa semua dia tak akan ni. Ni dia ada USB charger. Sorry, bukan USB charger. Tempat untuk cucuk untuk charge USB. Alright. Ini dia Versys X 250 daripada Modenas. Cari Alia lah. Cari Alia. Memang ready stock ni Alia kan? Ready stock kan? Ready stock, berlambak. Beli motor ni lebih baik daripada beli motor-motor lain. Motor-motor lain contoh yang harga lebih kurang sama dengan dia, tapi rasanya tak akan dapat keselesaan Versys. Alright. Bye-bye.